Aduh Man, nak parking mana ni Man? Itulah kau lambat. Tak apa, kau pergi depan tu. Aku rasa ada parking tu depan lift tu. Ni Man, aku dah cakap. betul lah Man. Depan lift tu Man. Kau memang something lah Man. Tunggu cepat tu. Sekejap lagi lambat ni movie ramai orang. Lek lah Man, santai-santai sudah lah. Santai-santai. Sekejap lagi kau percaya lah tengok. Sekejap lagi mesti macam perasmian movie kat dalam tu. Tak ada je lah. Weh Man, betul Man, ramai orang Man. Tak dah. Sekejap lagi ramai-ramai tak ada tempat duduk. Kau ni buat hal lah. Kau jangan pernah ajar orang lain kali. Man, tapi memang betul Man. Perasmian movie Dajjal Man. Kan aku dah cakap macam Dajjal. Man, betul tu Man, tiket dah sold out. Aku dah cakap dah. Kau sidai-sidai pula macam Bidin. Tapi Man, memang Bidin berlakon lah cerita Dajjal ni. Lah tu bukan dia boleh bagi tiket pun kita. Kalau dia boleh bagi tiket kat kita tak apa kak. Boleh bagi. Man, Bidin tu. Weh, tiket tu. Tak. Kau pasal Boleh lah. Boleh lah. Hello. Sidai-sidai lah. Sebab dia ada. Masih mulut aku kan. Bidin tu Man. Tak silap aku David Teo lah yang buat movie ni kan. Oh, ya. Tapi tak tahu lah kalau dia ada. Man, ada David Teo Man. Man, aku cakap David Teo dah ada. Man, laksa dia sedap lah Man. Kau jangan makan laksa sekarang. Lagi dalam movie kau sakit perut. Tak ada lah Man, aku okey lah. Kau tahu sekejap lagi mesti ada banyak jump scare. Lepas tu mesti ada kambing tanduk. Standard cerita Melayu lah kan. Betul Man. Aku dah cakap kan. Weh, baik ada kau. Weh Man, aku betul loh Man, tak tahan dah ni Man. Tak ni. Jangan makan tadi. Nak kita najak Man. Ui, ni cerit betul ni. Tu lah aku dah Oi, cakap Man. kau. Man. Kau makan lagi. Betul lah aku cakap berak mesti ceritnya. Man keluar Man, aku tak selesa ni Man. Thank you Doman, hantar aku balik. Tak ada Aku hal dah lah. marah tu. Bapak engkau bukan bapak aku. Kau kena respect bapak kau juga. Lek lah Kau Man. esok dia dah meninggal ke apa, kau tak sempat nak minta maaf dengan dia. Tak ada lah Man. Aduh Ni apa Weh, balik weh. Tapi kau balik ni kau kena kuat semangat lah. Sebab ayah dah tak ada ni. Tahu? Man,